So dekat situlah ada 4 sampel ayat yang sebab Allah menggunakan perkataan yang sama. So word kutiba, kutiba. Biasanya akan petik di sini lah, kutiba. Dan kalau kita tengok Quran, rasanya boleh google je ayat wajib puasa kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Okay. So kita akan jumpa satunya puasa Dan boleh tengok sendiri ayat berapa. Google lah surah Al-Baqarah. Dan dalam page yang sama, dalam dua lembaran yang sama tu akan jumpa lagi dua kutiba kalau kita perasan. Ini boleh tengok sendiri. Ada tu kutiba alaikum iza hadra ahadakumul maut in taraka khairanul wasiyah. So satunya wasiat. Lepas tu lagi satu kutiba alaikumul qisas qisas. Dan ada lagi satu sebenarnya, yang ni dia agak jauh sikit. Kalau kita baca lepas tu akan ada satu lagi tambah, Allah sebut pula kutiba alaikumul qital. Interestingly, empat benda ni Allah menggunakan word kutiba yang sama, maksudnya diwajibkan yang sama. Dan ini represent kepada 4 level tugas khalifah lah sebenarnya. 4 level tugas khalifah. Satu, ini represent kita dengan Allah kan? Kita dengan Allah. Yang ni kita dengan orang lain kan? Yang ni dalam konteks negara. Ni dalam konteks antarabangsa lah, kalau kita nak antara bangsa ataupun international Right. So dalam tugas khalifah yang termaktub, dan kita tengok sepanjang ayat surah Al-Baqarah tu panjang kan, dan ada banyak ayat-ayat yang kita disuruh buat something. Contohnya ayat yang paling panjang dalam Quran tu, dalam surah Al-Baqarah tu pasal hutang. So tu isu kita dengan orang lain lah kan, bila berhutang kena tulis bla bla bla. Ada yang konteks yang dalam sistem-sistem negara ada yang memang, yang ni biasanya kita kata kita dengan Allah ni dah nampak dah obviously di pasal ibadah khusus Dan ada yang pasal macam mana nak deal kalau kita dah establish negara Islam pun, macam nak deal dengan negara lain yang ada negara kawan, negara musuh, etc. Salah satunya terpaksa berperang Alright. So kat sini dah menimbulkan satu persoalan yang besar sebenarnya. So macam mana